Datang lagi ke channel saya. So hari ini saya nak pasang Asus 2-way basic Viva punya. So dia beli barang bukan dari saya, cuma dia part by part, yaitu second hand lah, dari orang lain dia campur dan baru dia pasang saya. Yang itu pun boleh saya buat kalau kamu minat ada Asus sendiri, suruh saya pasang pun boleh, tapi cost agak berbeza lah. So Viva ni dah sebulan lebih saya rasa. Sebab saya banyak kereta nak buat, jadi owner pun okey. Yang ni saya dah siap awal-awal. So saya akan tunjuk lah macam mana. Ni 2-way basic macam biasalah. 2-way basic ada meter depan. Lepas tu valve di sini saya letak valve basic macam ni. Wiring semua sini saya sembunyikan. Nanti ada kursi sini, tak nampak sangat. So modul dia ni last, nanti saya akan tutup lah. Yang ni saya letak cover dia baik-baik. Wish, saya buka pula ni. Okay, nanti saya akan letak balik ni balik. Okay, macam ni. Cover tu baik-baik macam ni. Nanti saya akan double tape ke apakah. So ni part dari macam mana cakap, dari orang lain, dia beli second hand. Wiring sini, ni relay, ni valve, nanti akan tutup macam ni. And then dia pakai absorber kancil. Absorber depan saya dah pasang macam ni. Saya tak tunjuk absorber tu, nanti saya cuba cari. Kalau ada yang record pun saya akan ambil lah, sebab saya tak sempat. So part display dia macam ni. Wiring saya dah kemas pakai bagus macam ni. Ini wiring untuk kita buka pula ni, nanti akan letak balik. Okay, wiring untuk kompresor saya letak macam ni. Lalu sini tebuk satu lubang, masuk sini macam ni. So wiring untuk ini pun dah siap. Ini untuk auto filter, tak cover. Ini wiring untuk RGB. Ini hose masuk sana, lalu belakang. So wiring dia macam ni. Takkan serabut ya, nampak lebih tak nampak kabel. Nampak kabel cuma tak nampak serabut lah. Nanti mungkin saya akan letak cover hose ni, mungkin nampak cantik lagi lah. Sebab ni untuk kain punya, apa nama tu, kain untuk kabel tu, kabel kain macam ni. Lalu sini, okay. Hose saya dah tarik awal-awal. Ni hose depan, hose belakang. Ni hose belakang. Wiring semua lalu bawah ni, langsung tak nampak apa-apa. Semua lalu sini. Belakang saya dah siap potong. Tengok. Nanti saya tunjuk cara potong ni macam mana dari sana. Cara potong, cara tak skru. Sebelum ni pernah tunjuk juga, tapi kali ni saya nak tunjuk sekali lagi cara tebuk ni bagi dia cantik, clean. Mungkin sebelum ni saya buat tak berapa clean. So first try. So kali ni saya improve kerja saya macam ni. Ini biarkan. Nanti tapak ori tu masih ada. Dah settle. So macam ni potong dia. Kalau ada yang boleh komen kenapa tak buka rivet sini. Dia ada wedding sini lah. Pasal ada wedding bawah ni. Memang ada, memang saya tahu dia ada. Cuma saya tak pandai buat macam tu. Takut nanti tak menjadi pula. Jadi kerja yang lebih cepat adalah potong. Tapak masih selamat. Tengok. Cuma mau atur balik lah macam bagus-bagus. Kalau nak ori balik, wedding baru lah. So macam ni lah. Ni boleh pakai balik next time. Kalau dia nak bagi ori balik, kena cari tempat yang pandai wedding je lah. Untuk dia cun-cun, duduk sini balik. Tempat asal masih ada. So nanti saya akan tunjuk tebuk lubang ni lagi. Okey, macam ni saya punya cara. Kamu tengok saya letak tape kan? Letak tape.
Nanti saya akan letak tab sini. So saya marking dulu macam ni, tengok bag sudah cun-cun sini. Okay, saya marking ngam-ngam dulu. Sebab hose jalan sana, so masuk sini. Depend kamu orang, kamu nak jalan sana boleh, jalan sini boleh. Ikut creativity masing-masing. Untuk kamu orang pemula pasang asas, tengok hose nanti dia akan lalu belakang. Tengok belakang ni cucuk ke sini. Macam ni. Mana tengok. So nanti letak saw tab sini, pakai tahan. Lepas tu slow-slow turun, nanti ada marking dia. Okay. Macam ni. Kalau kamu ada marking dekat bag tadi tu, tengok letak saw tab dekat, tapi macam tadi saya tunjuk lah. Lepas tu kamu letak tepi-tepi ni. Ni tengok ada lubang 1, 2. Tebuk dekat sini saja. 1, 2, cukup lah. Nanti kita tebuk dulu. Saya tunjuk. Tebuk lah macam biasa lah, macam lubang pakai mata diri kecil dulu, besar sampai skru tu cun-cun masuk sini. Yang tu part tebuk nanti agak susah lah saya tunjuk, sebab kan kamera dari atas. Ambil skru ni, kamu orang letak dekat sini. Tengok ngam masuk tak? Kalau dia ngam masuk, sudahlah tu. Macam ni. Ngam masuk. Ni nanti ada batang dekat tengah ni, so dia tak flat lah. Macam ni. So nanti kita kena position sikit-sikit sampai dia cun dah lah. Macam ni, tengok skru dia macam ni. Terpulang kepada kamu orang nak pasang macam mana. Ni cara saya pasang untuk bag belakang. So macam ni, kepala skru tadi kan kamu kunci ketak-ketak dulu, pastikan ni panjang lah, panjang. Kalau terlalu pendek nanti kamu cari skru baru lah. So kepala dia kamu potong-potong, nanti kamu orang boleh letak dekat lubang tadi tu. Contoh saya buat. Setiap installer dia tak sama cara. Saya punya lain cara. Setiap installer lain cara. Contoh macam ni, tengok. Cari lubang yang align. Contoh macam ni. Nanti kamu orang tolak lah. Nanti tolak ke dalam. So sekarang ni saya kena fitting balik. Sebab dia ada jauh sikit. Fitting tolak-tolak sikit. Nanti dia akan cun-cun lah. Macam ni. So benda ni dia akan bergerak. They can stay in place. Okay, macam ni. Ni contoh saja. Okay, kamu tengok. Saya dah adjust sikit-sikit tadi supaya dia align. Tengok. Nampak kah? Okay. Tengok. Sui sudah masuk sana. Nanti kita sepailah bawah ni bagi hitam supaya tak karat. So sekarang ni saya nak letak bag ni dekat bawah. Lepas tu pasang hose. Yang tu hose tu tak perlu saya tunjuk, sebab benda simple saja. Ni bawah kereta. So hose kiri dengan kanan sini keluar. Lepas tu sebelah sana keluar juga. Macam tu. So ni hasil saya. Kamu tengok letak kat sini, ikat ke betai tepi macam ni, kiri dengan kanan. Lepas tu ni juga kiri dengan kanan, bagi dia tutut. Lepas tu ni sebelah saya dah buat. Tengok. Lalu sini ikat ke batai, lalu sana. Sebelah ni nanti saya akan buat macam ni juga. Okey, letak cover. Mesti kena letak cover. Jangan tak letak cover, sebab nanti apa-apa jadikah cover ni dulu rosak. Yang ni isi dalam ni dia tak leaking, tak koyak, tak pecah ke apa kah. As long ni dulu yang kena, jangan kena ni. Kalau ni kena sidai, ayo sidai pula owner dia nanti. So macam ni. Nanti saya akan letak ke bag. Kita continue kerja dulu. Tengok cover hose saya buat macam ni.
cover hose ngam-ngam. So dia ada kemas lah. So nanti sebelah pun sama. Nanti sebelah saya akan tunjuk. Nanti saya akan pasang macam biasa lah. Tengok macam ni, macam ni. Lepas tu naik atas, ikat ke betai sini. Sama juga macam sebelah sana. Tengok saya fokus. Sama juga macam sebelah. So sekarang saya kena cucuk ni biar dia ngam-ngam. Saya kunci ni balik. Saya tunjuk part wiring saya dah buat. Saya buka balik sebab ada part saya lupa letak. Jadi wiring semua dalam ni. Ini hose pergi sini, saya letak dekat dalam. Dulu saya pernah buat hose dekat luar, tapi saya rasa macam leceh. Ini saya buat dekat tengah sebab saya ikut line ni. Tup sini. So nanti kereta akan turun sama atas. Bukan dia macam ni. Bagi dia sama macam ni. T sini keluar. Saya dah check leaking ke tak ada leaking. So meter dia tunjuk sana 104, 53, 52 macam tu normal lah. Sebab dia pakai sistem basic. Dia pun ni pun yang second hand punya. So ni dia punya sistem. Wiring semua saya dah letak balik. Semua saya letak bagus. Sampai ni dia punya bag. Bag semua saya ambil lampu dulu. Tengok. Tak ada leaking ni. Saya biar dia ada bubble ke tak. Saya tengok dari tadi tak ada. Sofa macam ni. Oh selalu sana, lalu tepi. Saya akan continue untuk besok. Saya akan tunjuk hasil dah siap. Rendah dia macam mana, turun dia macam mana. So tunggu besok lah. Sekarang dah malam. Saya akan nak pasang-pasang kemas-kemas sampai batut. So esok finalize untuk dia punya hasil. Kali ni saya show yang dah siapnya. So sementara pump tu tengah pump. So sekarang ni saya mau tengok hasil dia. Saya akan park dekat depan sikit. Nanti kita tengoklah hasil dia turun macam mana. So ni hasil dia. Mau tengok. Depan tak banyak tinggi. Sebab ni dah banyak custom sampai 1 inci, bawah 1 inci lebih lah kiranya. Dan kita belakang dapat tinggi banyak. So nanti nak bagi balance dia, belakang kan nak turun lah. Macam ni. So dia punya display belakang ni macam biasa lah. Berat lah. Ini display dia. Ni RGB. So dia punya display, button remote semua dekat sini. Dia punya switch ini saya letak senang. Okay. Sekarang ni saya nak buat cinematic dulu.